Percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzam Mazukir bin Saiful Dan saya Kasih Alisha binti Donya. Selamat datang ke liputan khas TVPSS SK Lala Satu Jenjang Sempurna Kejohanan Olahraga Kelangan ke-53. Pasukan ini di bawah pimpinan Puan Yo Anwar dengan cogan kata Spark, Shine, Soar. Pimpinan Cik Nurul Jannah binti Mustafa dengan cogan kata Rise, Burn, Conquer. Pasukan ini di bawah pimpinan Cik Rashidah binti Mohamad dengan Sungguh perbaikan masukan kali ini. Kejohanan Sukan Olahraga SK Lasal 2 Jenjang bagi tahun 2026. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim. Pertubuhan Ikram Malaysia Kawasan Batu yang dihormati pengerusi, yang dihormati Tuan Syed Abdul Razak bin Syed Al-Sagaf, pengerusi Lembaga Okey, apa pun terus bersemangat bersukan untuk negara. InsyaAllah dengan ini saya merasmikan kejohanan olahraga tahunan Sekolah Lasal 2 Jenjang kali ke-53 2026. InsyaAllah saya serahkan semula majlis ini kepada pengerusi majlis. Hari ini padang sekolah dipenuhi dengan semangat, kesukanan, sorakan yang gemuruh serta aksi penuh bertenaga daripada para atlet yang memiliki rumah sukan masing-masing. Berbagai acara balapan dan padang diperjadikan. Setiap peserta memberikan saingan terbaik dengan semangat juang yang tinggi. Tengoklah kemeriahan acara jemputan ini. Best tak pembaisan ini? Seronok. Walaupun ada penat lah. Tapi memang seronok. Rasa rumah sukan mana yang akan menang? Merah. Awak ambil acara apa ini? Hari ini saya ambil acara lari sebab saya lari laju. Berapa pingat yang awak dah dapat? Saya baru dapat 2 pingat. Pingat pertama lompat tinggi dengan lompat jauh. Tahniah kepada semua atlet yang berusaha bersungguh-sungguh sama ada berjaya meraih kemenangan maupun tidak. Setiap usaha dan semangat yang ditunjukkan adalah satu kejayaan yang membanggakan.
Tinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada pihak pentadbiran sekolah, guru-guru, PIBG, ibu bapa, para petugas serta semua pihak yang telah bertugas lumus menjayakan kejohanan olahraga tahunan ke-53 ini. Semoga kejohanan ini terus menjadi inspirasi kepada semua murid untuk mengamalkan gaya hidup sihat, berdaya sains secara positif dan sentiasa mengejar kecemerlangan dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Saya Mirzal Mazuki Dan saya Kasih Alisha melaporkan untuk TVPSS Davi Sekolah untuk Sekolah. Terima kasih dan jumpa lagi.